Alhamdulillah sampai. Nak tinggal taman sekejap. Kita tengok ada budak-budak training. Nak tinggal tengok budak training sekejap. Siap member. Kecil-kecil dah kena pulun dah. Ayah dia dulu malas training. Ponteng. Sekarang anak tak bagi can. Kita tinggal tengok dia training sekejap. Let's go. Oi, tengah training bukit. Hill repeat. Aduh, kesian. Tu boleh buat. Tak lembek. Dia apa jadi coach? Weh, kasut baru. Sponsor. Tak. Jauh kan. Jelly apa? Siapa bagi? Siapa bagi? Siapa? Ha. Abang dia boleh kalahkan kau. Ha? Kenapa? Berapa loop? Dia buang pakai 21. 21 tahun. Tumbang. Pak Lip. 4 kilo. Dia pusing je. Po. Memang pucak kita pun tumbang. Bagi dia selagi 20 tahun 12 tahun. Kalau tengok dia okey bagi je. Dia semangat dia nak lagi. Semangat ke takut? Adik, semangat ke takut? Ha? Dengan baba dia tak nak serius. Dia main-main. Kita bagi kat coach. Dah lah, dah. Ada lagi beli banyak. Dia nak. Kenapa muka takut? Tak, dia suruh tu abang ayat bak nampak kan dia marah. Po. Diorang lawan bila? Ada Rabu ni dengan Rabu ni dah? sama je. Oi. Sama. Ke daerah? Daerah. Sama-sama. Oh, ada zero ni sedap ke? Ha? Sedap? Oh, sedap. Cushion? Tak apa? Kasut viral? Bukan mana pin merah. Dia Wih, Pavi punya lagi sebab saya besar. Tapi lembut. Tapi Wih, dia macam ni bang. Dia goyang-goyang. Dia bukan carbon kan? Dia nylon. Nylon. Kalau goyang, you tak ni? Kalau you corner. Tapi macam ada macam soft gila dekat dalam. Sedap lah Abang cuba pakai. Mahal. Tak ada. pakai. Pakai nanti nak beli. Dia macam ni tak? Ya. Ni nak jual Aman, nak jual Wolverine. Tak. Tapi dia punya ni kena jahit tau. Itu yang susah. Dia punya ni. Yang kena jahit. Jahit sebab? Memang dia punya style macam kena jahit kat dalam. Oh, yelah. Bukan sendiri jahit ke? Saiz 9 UK.
9 UK? Saya sama dengan abang. Tak, 7,5 ya. Saya beli 9. Apa cuma? Oh, lembut lah. Lembut gila. Tadi air lari. Easy je. Dengan balik. Lembut tapi drop dia tinggi kan? Okay, kasut mahal. Kami pun beli. Dia pun beli. Pro boleh lah pakai. Kita orang pakai. Saya dah koyak lah bang. Yang Axis tu ada berlubang tengah. Berlubang kan? Lari hutan ni dah over mileage. Dia punya tapak dia cabut ada lubang. Keluar pelik lah. Ketan ni betul-betul nanti bawa beli aiskrim. Balik. Tak ada. Bagi okey kan. Kulit down. Dia nak ajar dia stretching. Dia ikut je pandai sikit. Dia orang mata dia. Ya saya tu sultan. Po. Kalau dia bawa maksimum 2 kilo tak nak. Boleh tadi. Betul kan? Dia buat penat. Dengan coach dia cakap dia laju lagi. Yang tunggu ikut. Nak pergi kan. Penat? Tak penat? Tidur tak nak. Tidur tak nak. Nama mukanya tu? Kena bukit. Berapa kali ni? Tekan 20 kali tak cukup. Tak cukup. Tambah lagi. Tak, nanti dia nama tadi sesuk. Terus first. Berapa ratus meter sudah